Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah bersama anda secara langsung dari Padang Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang sempena Hari Sukan pada 2025. Di seluruh negara dan kita. Untuk pengetahuan semua, sekolah kita mempunyai 8 buah rumah sukan yang terdiri daripada rumah biru, kuning, merah, hijau, merah jambu, ungu dan merun dan jingga. Pada hari ini, 8 buah rumah sukan ini akan berentap untuk mengondol gelaran sebagai juara. Sangat mendebarkan, ya? Mari ikuti saya untuk melihat suasana dan aktiviti yang akan dijalankan. Salam sejahtera, selamat datang kepada Encik Ronald ke Hari Sukan Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang. Boleh saya temu dengan Encik? Silakan. Apa pandangan Encik apabila menghadiri Hari Sukan Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang pada hari ini? Thank you, Dek. Saya sebenarnya berasa cukup happy sekali lah kerana diberi kesempatan kan untuk merasmikan kejohanan sukan sekolah. Dengan saya nampak budak-budak sangat bersemangat lah. Ya, tadi kan sampai lihat budak-budak berlepas tu dengan semangat sekali, dan yang kalah menang tu biasalah. Ya, itu adat dia. Dan saya berterima kasih jugalah dengan Tuan GB, Encik Jalini, kan. Saya disambut dengan begitu cukup baiklah. Okey, dan saya harap sukan ni berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih. Sekian terima kasih kepada Encik Ronald. Terima kasih. Seterusnya, saya bersama Encik Hazi, Guru Bahasa SK Rantau Panjang. Encik, apa pandangan Encik tentang sambutan dan pelibatan ibu bapa serta murid-murid tahun ini? Okay, terima kasih kepada adik pengacara. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat jayakan sukan tahunan ke-111. Pada pemerhatian saya, penglibatan murid sangat-sangat menggalakkan dan kebanyakan murid yang mengambil acara, mereka yang telah dipilih dalam berbagai saringan, kita nampak persaingan yang sangat sihat dan kita doakan kalangan murid yang menyertai acara ini akan dapat mencapai kejayaan pada masa akan datang. Sebab ini merupakan titik mula bagi pergerakan pertama mereka untuk mencapai kejayaan, dan saya doakan dan kita kalangan guru telah berusaha untuk melatih mereka menjadi atlet-atlet yang berbakat, dan pasti ini merupakan satu momen yang sangat indah dalam kalangan mereka, insya-Allah. Jadi harapan kami agar sukan ini terus melahirkan ramai lagi atlet-atlet ke peringkat tertinggi. Terima kasih Cik Hazi atas ruang yang telah diluahkan yang diberikan. Terima kasih. Seterusnya, saya bersama Encik Jailani, YDP PIBG SK Rantau Panjang. Apa pandangan Encik tentang sambutan dan pelibatan ibu bapa pada hari ini? Okey, terima kasih. Saya amat-amat berbangga dan berbesar hati dan rasa teruja dengan persiapan guru-guru, pihak pentadbir dan juga kita punya perasmi pada hari ini, Mr. Ronald, yang sama-sama dengan kita untuk menjayakan sukan tahunan SKRP. Dan pada saya, selama 21 tahun selaku YDP, memang pihak sekolah tidak ketinggalan untuk menjemput saya lah untuk bersama-sama dalam sukan tahunan, dan ini antara sumbangan PIBG selain daripada kehadiran saya dan juga AJK saya, dan juga tidak lupa juga kita ada memberi sumbangan untuk sebahagian daripada perbelanjaan sukan setiap tahun. Dan pada saya, tahun ini tahun yang persiapannya agak meriah, dan saya teruja lah saya tengok kan. Dan maskot ataupun tema-temanya semakin tahun semakin menjadi-jadilah pada saya. Sebab inilah daya tarikan untuk kita, kebersamaan kita dengan ibu bapa sebenarnya.
Kalau kita tak buat macam ni, maknanya mungkin ibu bapa tidak berminat ataupun mungkin kurang sikit lah. Tetapi dah hari demi hari, tahun demi tahun, persiapannya lagi mengujakan lah pada saya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua guru-guru, semua barisan pentadbir dan juga kita punya perasmi pada hari ini, kerana sama-sama sehingga pukul 10 sekarang ni, hampir pukul 10, kita masih lagi berada di lokasi acara sukan pada tahun ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Jailani. Sekarang saya bersama Encik Syoem, salah seorang wakil ibu bapa. Encik Syoem, bagaimana perasaan Encik dapat hadir dan menyaksikan anak-anak bertanding pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan dia teruja bila anak ada masuk dalam pertandingan. Jadi kita nak bagi semangat supaya dia lebih menghargai sokongan ibu bapa. Jadi sokongan ibu bapa sangat penting untuk anak-anak. Terima kasih kepada Encik Syoem. Di sebelah saya pula Puan Azwa. Puan, apa komen Puan tentang Hari Sukan Sekolah pada kali ini? Okey, alhamdulillah saya tengok hari ini Hari Sukan sangat meriah dan seronok, dengan gembiralah tengok anak-anak semua melakukan aktiviti. Terima kasih Puan Azwa. Sekarang saya bersama pemenang acara larian 100 meter tahun 6 perempuan. Kadra, boleh kongsikan sikit perasaan selepas berlumba sebentar tadi? Saya berasa bangga sebab bagi menyumbangkan mata untuk rumah sukan. Wah, semangat macam ni lah yang kita perlukan. Baiklah, saya bersama dengan pemenang acara 100 meter tahun 6, Anaki. Boleh kongsikan sikit perasaan selepas berlumba tadi? Saya sangat seronok sangat, walaupun saya penat tapi saya best dapat nombor 1. Terima kasih Anaki. Sekarang kita bersama Teacher Asfa dan Ustazah Suliza. Apa pendapat cikgu-cikgu pada sukan tahunan pada kali ini? Okey, bagi saya sambutan pada kali ini sangat meriah lah. Mendapat sambutan daripada pihak luar, ibu bapa dan juga murid-murid yang tidak menyertai datang support pada hari ini. Bagi saya tahun ini murid-murid dan guru-guru lebih bersemangat, dan juga tidak lupa kepada ibu bapa yang datang pun menunjukkan semangat yang sangat luar biasa. Terima kasih Teacher Asfa. Terima kasih Ustazah Suliza. Baiklah, itu dia liputan khas kami sempena Hari Sukan Sekolah SK Rantau Panjang. Terima kasih kepada semua yang terlibat, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid. Semoga kita berterusan bersukan, kekal sihat dan ceria. Saya Nur Aisyah Humairah melaporkan untuk TV PSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di program akan datang. Terima kasih.